Dan malam tu, sekali lagi, Akil bermimpi. Tapi kali ini, dia berada dekat hutan yang sangat gelap. Langit tak ada bulan, bunyi unggas pun tak ada. Waktu tu, dia tengah berjalan sorang-sorang. Dan tiba-tiba, satu lembaga hitam, besar dan bersayap melintas laju dari belakang Akil. Akil yakin, ini bukan harimau putih tu. Naluri dia berat mengatakan yang ini satu ancaman, sesuatu yang sangat jahat. Ya, memang betul. Lembaga hitam tu sebenarnya dia cuba nak serang si Akil ni. Tubuh dia memang besar, gelap dan tak bermata. Cuma mulut je yang menyeringai penuh dengan darah. Cepat-cepat Akil ni lari nak selamatkan diri. Apa je yang dia mampu buat? Nafas dia waktu tu sampai tercungak-cungak. Jantung macam nak pecah. Sedangkan makhluk tu mengilang-ngilang ketawa seolah-olah mengejek Akil ni. Dan saat Akil ni hampir nak terjatuh, tiba-tiba entah dari mana satu ngauman yang sangat-sangat kuat bergema dalam hutan. Ya, rupanya harimau putih tu muncul. Dia berdiri betul-betul di tengah-tengah antara Akil dan lembaga hitam tu, cuba nak pertahankan Akil dari gangguan lembaga jahat ni. Mata dia merah menyala-nyala macam cahaya. Sekali lagi bunyi ngauman memecah keheningan di dalam hutan tu, seolah-olah bagi amaran pada lembaga tu, jangan sesekali dekati Akil. Dan kini depan mata Akil ni, dia nampak dengan jelas terjadinya pertempuran hebat antara dua makhluk gaib tu. Sengit, betul-betul sengit, bergaduh. Tapi belum sempat pertarungan antara dua makhluk harimau putih dan lembaga hitam tu nak berakhir, tiba-tiba pom, Akil terjaga. Dia tengok bantal dia basah, tapi bukan dengan peluh, seolah-olah macam ada bau hangit pula. Dia teringat daun yang makcik pagi tadi tu bagi. Akil capai dan tengok daun yang makcik tu bagi tu dah hitam, rentung, tapi tak terbakar lagi, seolah-olah macam daun tu menyerap sesuatu. Esoknya Akil ni tunjuklah daun tu dekat nenek, dan dia ambil sambil dia tatap dan pegang daun tu dalam tempoh yang agak lama. Allahu Akbar Akil. Ada makhluk cuba nak masuk mimpi kamu ni. Dia cuba nak menguji, tapi dia datang selamatkan kau kan? Yang pelindung tu, harimau putih tu. Maksud nenek harimau putih? Yelah, betul-betul dia datang malam tadi. Dia lawan dengan makhluk tu. Tapi kenapa Akil rasa macam takut tapi tak terlalu panik? Yelah, nenek pun tahu Akil bukannya suka benda-benda ni. Tak apa Akil. Maksudnya Akil tak kesorangan. Dia akan selalu ada dengan Akil. Janganlah risau, kata nenek sambil tersenyum.